Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, guru dapat didefinisikan sebagai seorang pendidik. Menurut fahamku, guru merupakan seorang insan yang sudi menabur masa dan tenaga demi mencurahkan ilmu kepada insan-insan kecil yang kurang pengetahuan. Jadi, semua cikgu layak menerima kata-kata ikhlas iaitu Tetapi, adakah segala kata-kata mencukupi? Walaupun mereka layak mendengar, tetapi adakah itu merupakan perkara yang mereka mahu? Kerana hadiah guru yang sebenar ialah apabila anak-anak didikan mereka mendapat keputusan yang selalu didoakan. Kejayaan yang diiringi dengan kesungguhan, kehormatan, dan juga berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semesta gemilang. Alhamdulillah, selamat Hari Guru, selamat Hari Pekerja kepada warga semesta. Jadi ingatlah kita saling pelengkap antara satu sama lain. Kita ada peranan, kita ada tanggungjawab masing-masing untuk memastikan sekolah sentiasa gemilang. Jadi terima kasih semua kepada guru, kepada pekerja, terima kasih. Selamat Hari Guru, selamat Hari Pekerja. Guru Bitara Nadi Negara, pekerja madani kesuma bangsa. Terima kasih. Impian saya adalah untuk menunaikan umrah atau haji. Karena saya sangat rindukan nak jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena Hari Guru ni dan tarikh ni harap-harap Allah tunaikan doa saya. Impian saya yang belum tercapai lagi untuk melihat semua pelajar SISP mencapai keputusan GPS 1.0 dalam UASA dan juga 100% mencapai 9A dalam UPKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik SMK Seri Tualang. Terima kasih kerana mendidik kami tanpa mengenal erti penat lelah. Halalkan segala ilmu yang dicurahkan kepada kami. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada cikgu kerana telah mengajar saya daripada pagi, petang, siang, malam. Terima kasih cikgu. Bye. Cikgu, dia tahu cikgu penat. Jadi apa benda? Wabarakatuh. Semua lupa. Apa dah buat je kita? Jalan.